Okey, berjumpa kembali bersama saya. Okey, tadi dah kita sebelum semasa, sekarang ni selepas pameran. Apa pula yang selepas pameran? Mungkin lepas pameran ni mungkin kadang-kadang ada rasa sedih pun ada rasa gembira pun ada. Okey, selepas pameran kita akan menghantar karya seni kita kepada pembeli karya seni kita. Jadi kita hendaklah hubungi, kita hubungi pembeli tadi. Jadi kita booking lori ataupun kereta dan kita packing elok-elok. Sama ada kita urus, kalau besar kita uruskan lori lah. Lori pun kita cari juga yang ada berpengalaman dalam penghantaran lori. Jadi kita kena tahu sama ada karya kita tu hendak terus digantung ataupun letak di rumah dia dulu ataupun di pejabat. Macam saya dulu kebanyakannya dia nak letak terus di pejabat ataupun di rumah dia. Jadi sekeloknya kita ada kawan dan juga kita hendaklah sediakan peralatan menggantung. Kadang-kadang macam saya ada set untuk menggantung. Saya membeli drill, memberi paku siap-siap untuk kita terus mempamerkan di pejabat ataupun di rumah dia. Ini satu kelebihan sebagai seorang pelukis. Kadang-kadang kita masuk rumah orang yang besar-besar ni, dalam istana pun kadang kita boleh masuk. Jadi peluang kita boleh masuk pejabat Perdana Menteri untuk menggantung karya seni kita. Jadi itu salah satu kelebihan menjadi seorang pelukis. Dan setelah siap semua dan kita pun kadang-kadang cemas, kadang-kadang kita pun rasa happy kalau kita berjaya dalam pameran tu. Kita buatlah majlis kesyukuran pada kawan-kawan kita, pada keluarga kita. Kalau ada duit lebih sikit, kita boleh derma kepada badan kebajikan, kepada sponsor tu tadi. Sama ada kita derma bukan bererti dengan menggunakan wang ringgit. Kadang kita derma kepada dia mungkin dari segi lukisan kita dermakan untuk pejabat dia, mungkin dia akan buat derma untuk kepada charity dengan menggunakan lukisan kita tersebut. Jadi ada berbagai-bagai cara untuk menunjukkan kita punya kesyukuran. Dan kita bertemu lepas ni dengan tips yang terakhir. Okey.